Hai guys, hari ni aku nak share cara nak tukar sendiri minyak hitam untuk motor SYM JX 150. Barang-barang yang korang perlukan adalah ratchet saiz 17, pelayar, bekas buang minyak hitam. Cara pertama, longgarkan skru, lepas tu kita tadah bekas minyak hitam. Okay, nampak tak? Dah keluar minyak hitam. Okay, untuk minyak hitam ni aku pakai yang jenis untuk skuter 1 liter, tapi untuk motor ni dia just pakai 800 ml sahaja. Lepas tu korang sengitkan motor sikit untuk habiskan baki minyak hitam. Lepas tu lap korang punya skru dan masukkan balik dan ketatkan guna ratchet tadi. Untuk penutup minyak hitam korang buka pakai pelayar. Lepas tu korang tuang macam biasa. Sebab aku tak pakai corong, jadi aku just guna botol terpakai. Kalau kita nak terus masukkan secara direct, dia tak sampai, jadi terpaksa guna cara DIY. Tuangkan sehingga ada baki 200 ml dan kita tutup balik. Okay, untuk minyak hitam yang dah digunakan, korang boleh letak balik dekat botol minyak dan korang ketatkan balik penutup minyak hitam dan dah selesai. Itu saja, senang.